Yo, assalamualaikum and welcome back guys to RT Outside. So hari ni guys, kita berada di Kampung Serendah. Kita berada di Serendah Waterfall. Tempat and location dia straightforward ya. It's a waterfall. Taklah besar sangat, tapi vibe dia ada guys. So stay tune. Waterfall tu dekat hujung sekali tu, kalau korang nampak hujung tu. So nak pergi ke sana taklah jauh sangat actually. Ini je tempat dia, tapi menarik lah kalau nak dapat vibe waterfall sejuk pagi-pagi. So kalau korang ada kat area Serendah, inilah tempatnya. Ada playground. Dia punya macam playground ke ataupun dia punya architecture dia nampak macam dah lama gila lah. Tapi kita bukan datang kerana disebabkan architecture ni, kita datang disebabkan waterfall ni. Ini waterfall lah. So, sementara tunggu kawan-kawan yang lain, so kita set up dulu dekat sini. So kita orang punya juadah untuk hari ni is keropok and sandwich. Tapi tu lah, sekarang kita tengah tunggu kawan-kawan yang lain sampai. So tak sabar nak tengok apa yang diorang bawa. Ya, itu dia, sudah sampai. Video. Yeah. So hari ni kita ada Ipan dari short film jamban kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to our channel. Plan untuk hari ni is by this guy. So apa kita buat kat sini? Hari ni kita punya segmen ataupun program kita mandi air terjun Serendah dekat dalam perkampungan orang asli. Saya first time datang sini. So ini pengalaman pertama kita lah. Enjoy. So Ipan bawa nasi lemak warna hijau kan? Lemak pandan. So Rare. kita ada buat makan-makan sikit tu. Tapi this is our first trip, so no BBQ, we just buat apa yang ada saja. So boleh tengok lah. So next time nanti kita boleh bawa BBQ pit lah. At least dah tahu lah tempat dia kan. Kita bawa lagi ramai. Nanti kita datang lagi awal. So far kita orang datang dalam 8.40. Okey lah. Tak ramai orang. Makan dulu. So kita ada keropok. Habis jajan. Ini makan macam 10 orang punya makan ni. Makan pun sudah. It's about time for us to go for a sleep. naik for good ke ataupun ada
round 2 lagi. Makan dulu. Kita ambil tenaga. Kalau larat kita round 2. Ini kalau makan je, ajak lagi terlelap lagi. Wah, plannya nak jual lah. Tapi Nak jual lah? Dekat sini masing-masing banyak juga bawa makanan. Memanglah macam mana. Bawa balik lah. Tak pun bagi-bagi orang. Itu lah. Tadi kecil ramai orang, sekarang dah kosong balik. Aku baru nak pergi bawah nak layan lagi air terjun lah, tapi disebabkan abang aiskrim sudah sampai. Banyak. Bos nak satu? Ada aiskrim tu. Ya. Kau nak pergi terjun tadi tu? Aku baru nak pergi terjun. Tiba-tiba iklan aiskrim datang. Tak apa. Kita makan sambil tengok air terjun. Aiskrim bola. Alright guys, so kita kita actually dah on the way balik lah. Tapi now kita cuba mencari kedai kopi. Tutup ya. Tapi aku tak sure lah sama ada kedai ni buka ke tak buka lagi ke ataupun apa. Tapi dia dari kawasan waterfall tu dekat je lah kedai kopi ni. So tapi sekarang ni kita tak tahu dia buka ataupun tak. So dia macam dari hidden gem. Dari pagar luar nampak macam rumah. Betul. Masuk ke dalam, macam tempat lain. Okay, itu je lah untuk hari ni Pan. Oh betul. Dari pagi kita keluar tadi. Pagi kita keluar around pukul 8:30 kita sampai Serendah. Mandi, makan semua. Sekarang ni kita lepak dah pukul 2. Sampai pukul 2 lah. Pukul 2 lah. So next trip nak pergi mana? Next trip kita akan cuba cadangkan untuk pergi hiking pula. Pergi hiking kat mana? Anda kena tengok. Kita apa? Jangan lupa tengok channel kami ODT Outside. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Thank you guys. Ciao.